kau boleh percaya ke apa perempuan tu cakap? Aku tengok muka dia, aku tak yakin lah Mikael. Tahulah. Encik Kayai pun boleh tahan juga, boleh percaya. Tapi Cik Kai tu bos kita. Apa-apa pun kita kena tolong dia. Kita jangan masuk campur. Nanti orang cakap kita bersubahat. Betul tak? Betul. Lagi satu, cuba kau tengok betul-betul muka Encik Kayai tu. Casanova tu. Belah dia lagi. Bukan bayi darat, bayi tembaga je. Lagi satu, cuba kau tengok. Tempat yang dia sewa ni. Kalau tak ada penaja, aku tak tahulah yang penaja tu datin ke, lelaki rumah ke tak tahu. Macam mana dia boleh sewa sini? Coba. Dia Bos. Sakit punggung. panjang umur. Ni. Bagus tu sakit punggung. Sini kan? Bau sebut kan? Panjang umurnya. Siapa yang kasih Nova ni? Telefon ni siapa ni? Siapa? Mael. Aslan. Mael ke Aslan? Tak. Nama betul lah Aslan. Nama samaran dia, orang panggil dia Mael Kebau, bos. Kebau? Apa lah korang dulu ni? Ada ke nama orang Kebau? Ada ke? Tak ada. Cerita. Cuba cerita sikit. Cerita. Mael Kebau tu sebenarnya dia Casanova, bos. Aslan. Tu yang kita orang pelik. Kebau dengan dia dah bergaduh dah sekarang. Kita suruh ubah nama tu. Okey, dah cukup dah? Dah, bos. Hasbullah dan Syukri mana? Si Malak orang dua tu. Pergi ambil barang, bos. Kenapa kau tak cakap? Aku dah cakap. Aku biarlah. Apa? Cakap lah ya. Bantu kat dalam. Syuk, betul tak? Nombor ni? Betul tak? Betul kan? Tak ada orang je. Hello? Mikal, Man! Malah awak biasa ni! Hei. Kenapa tak siap semua kerja ni? Kenapa tak siap? Hei, kenapa kau bisik ni? Kenapa kau bisik? Yang dua mangkuk ayun tu lagi dekat mana? Ini yang nak beritahu, bos. Tadi diorang pergi ambil barang. Lepas tu diorang terus pergi beli makan tengah hari, bos. Bagus Sekarang zaman sekarang ni bila nak beli makan kena dua orang Bagus. Simbang. Bagus lah. Bagus. Encik Kayai nak gimana? Saya nak pergi ke tali bos. Teman saya ke? Bawa sini. Oh, kita nak pergi. Ni, dua orang cakap betul-betul masuk saya punya rumah mak kasi curi kan? Apa talak-talak, Dek? Satu kali saya tengok lu punya muka, saya sudah boleh tahu punya. Saya sudah boleh jam sama lu orang tahu. Awak ingat saya telah tengok itu orang putih punya filem semanga? Kalau lari dari penjara, pasti pakai baju warna oranye. Tengok. Lagi ada nama Syukri. Ini apa nama? Hasbullah. Apa pula? Hasbullah. Cakap betul-betul. Mau kasih curi kan? Tak. Sini kita orang mari ada mau sewa rumah juga. Kau curi. Tirpi-tirpi yang kita poisor ni. Lagi-lagi mau tipu kah? Kalau mau masuk sewa, mesti kasih telefon dulu. Apa saja tak ada telefon, ini mesti curi. Die! Tadi sudah telefon, tak angkat. Ketuk pintu pun tak ada dengar. Ayo, saya punya telefon sudah hilang lah. Telefon hilang.
Encik. Apa Encik? Saya punya nama Lenggam. Johnny Lenggam. Encik. Johnny Lingam. Mama. Kasihan Le, ni parang. Hei, apa sah? Banyak takut kah? Tutup. Berpeluh muka. Tak apa, awak simpan dulu. Bila saya mau, saya kasih angkat balik. Ini macam saya mama kasih minta maaf sama lu orang. Pasal ini saya punya rumah. Sudah berapa kali sudah kena kasih curi tahu. Itu pasal saya sudah banyak bunci. Cik, bunci kah? Binci. Itu pasal saya mau kasih pindah. Patutlah. Syukri, kau telefon lagi. Kau tak nampak ni. Telefon. Dalam. Tak apa. Ini macam saya sudah banyak percaya sama lu orang. Tak apa. Pasal saya sudah percaya, saya kasih masuk dalam rumah, saya tunjuk sama lu orang itu rumah. Sebelum itu, ini mesti mau angkat. Abe, ini boleh kasih buka? Ini letak sini. Mari masuk dalam. Nah, mana enggak? Pandai beta terpamari barang ni kan? On mani dah. Kasut kasih buka ini kita Malaysia punya adat tahu.